dah kaya belum? Dah, tengok. Ada yang kata dah, ada yang kata belum. Tu maksud saya subjektif. Tapi silap-silap, bila dah dapat 300,000, ramai yang jumpa doktor, saya nak berhenti lah. Saya nak kejar cita-cita saya. Sebab 300,000 dia boleh mulakan sesuatu. Pada setengah orang, tapi ada orang kaya saya jumpa. Allah. Saya tanya, tu agaknya rumah Datuk ni mahal. Tak ada lah, masa beli dulu baru 4 juta. Aku salah tanya ke salah jawab? Dia bukan sombong, tapi memang tu bahasa orang kaya. Dan sekali tu, dia tanya saya camah dekat PKN Shah Alam kan. Ustaz, kalau Ustaz nak beli rumah, masa tu PKPB. Dah duduk jarak camah kan. Ustaz, kalau nak beli rumah ni, time Ustaz tengah murah ni. Ya, berapa? Dan 1.5, 1.6. Cuba kalau you all beli rumah 1.6 juta tolak gaji. 40 tahun lah, tarik 40 tahun lah. 50 tahun. Memang masa tu rumah aja. Kau tak beli apa dah. Perabot tak beli. Memang aircon tu terjulur je wire dia. Memang kau tak pasang. Ikat kipas pun macam tu. Abang. Makan bang. Bergema kan. Pergi kat dinding, jilat. Itu je, tak boleh makan apa dah. Kau jilat lah rumah tu pakai sudah. Bahasa orang kaya tak sama dengan kita. Ada satu datuk tu lagi pula, saya camah kat rumah dia bagi makan. Cuba Ustaz rasa kopok ni, sedap. Sedap lah. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Kalau sedap kau beli banyak bagi semua orang rasa, sudahlah. Ya kau sampai beli kilang apa kau kasar nak gurau ni tu. Macam tu lah. So bukan bohong, memang tu cakap realiti saya share ni. Tapi itulah dia. Apa pun dalam bekerja, jangan kerja kaya. Jangan kerja kaya. Tapi kerjalah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya.